Ya, sudah kembali lagi bersama saya Umu dan juga rakan setugas saya Hani pada pagi ini. Dan seperti yang kami janjikan, sekarang pun sudah memasuki jam 9.35 dan apa yang kami janjikan pada audiens seperti tadi ialah kita ni akan beralih ke dalam segmen Cyber Security Brunei yang bertajuk Bluetooth dalam kenderaan dan ketahui risikonya bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Ida Frida binti Abu, iaitu penganalisa keselamatan siber yang sudah pun hadir di sebelah kami ni. Mungkin kita dapat kita disapa ni Hani. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Puan? Ini? Alhamdulillah. Apa khabar Puan Umu dan Puan Hani? Alhamdulillah Baik. kami baik, ceria-ceria. Alhamdulillah. Ingin juga menghiburkan Puan ni dan juga penonton pada pagi ini. Dan mungkin sebagai mukadimahnya Puan dapat dikongsikan lebih lanjut lagi mengenai dengan topik yang bakal kita ni sampaikan pada pagi ini iaitu Bluetooth dalam kenderaan dan ketahui risikonya. Okey. Terima kasih Puan Hani dan Puan Umu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para penonton sampai pagi pada hari ini. Terlebih dahulu saya bagi pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara rampai pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada pihak Cyber Security Brunei untuk mengkongsikan pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman keselamatan siber yang banyak berlaku pada zaman sekarang ni. And topik yang kita ni ingin bahaskan pada hari ini ialah tentang bahaya Bluetooth dalam kenderaan dan mengetahui risiko-risikonya. So secara summary-nya, so pembesar suara Bluetooth kereta ialah peranti audio tanpa wayar yang direka untuk disambungkan dengan telefon pintar atau peranti lain yang menyokong Bluetooth. Ia boleh membolehkan audio membuat panggilan tanpa tangan iaitu wirelessly, mendengar muzik dan menggunakan pembantu suara semasa memandu. Jadi hari ini kita ni akan mengetahui risikonya. Mungkin habis kita antara yang suka menggunakan Bluetooth ini dalam kenderaan habis kita untuk mungkin mendengarkan lagu-lagu ataupun podcast, audiobook menerusi telefon bimbit dan sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin Puan boleh mengongsikan bagaimana sistem Bluetooth ini berfungsi. Okey. So cara peranti disambungkan dan berkomunikasi dengan audio Bluetooth ni, ia mula-mula ia akan mengimbas peranti yang ada berdekatan di dalam kenderaan tersebut. And then selepas ia mengimbas ataupun kita ni men-scan devices yang berada berdekatan itu, ia akan memilih yang mana yang boleh disambungkan. So seterusnya ia akan bertanyakan tentang pin yang atau disambung secara automatik. Okey, setelah disambungkan peranti akan ingat satu sama lain dan boleh bersambung semula secara automatik kalau sekiranya nanti ada lagi device itu di dalam kenderaan tersebut. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni juga jarak dan had Bluetooth ni. Okey, Bluetooth itu ada jarak dan had Bluetooth untuk bersambung dengan peranti tersebut. So jarak standard Bluetooth ialah around 10 meter iaitu 33 kaki dan Bluetooth juga memerlukan garis pandang. Okey, usually-nya straight line lah dan jarak boleh berkurang akibat dinding, gangguan isyarat atau penumpang di sekitarnya kalau sekiranya ada halangan macam kerusi macam itu. So Bluetooth itu akan ada signal loss orang bit of quality. Namun begitu mudah untuk connect ataupun menyambungkan Bluetooth itu dengan kenderaan apabila kita ni dalam keadaan dalam kenderaan itu, tapi namun jika jarak itu hampir dengan kenderaan masih lagi tersambung. Kira-kira 10 meter ataupun 33 kaki tadi yang telah dikongsikan oleh Puan Ida sendiri tadi. Dan begitulah bagaimana sistem Bluetooth berfungsi seperti yang dipaparkan menerusi skrin. Tapi selepas itu Auda ingin kita tahu
mengetahui apakah antara kesilapan dan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna sistem Bluetooth dalam kenderaan ini. Okey, kegunaan Bluetooth ini pun ada banyak kesilapan manusia, as we always mention dalam kami punya talks dan sebelum rancangan ini, kebanyakan security breach adalah daripada kesilapan kita ni sendiri manusia. So dalam kegunaan Bluetooth ini pun juga banyak kesilapan manusia terjadi. So salah satu daripadanya yang seperti kita lihat dalam skrin ialah membiarkan Bluetooth sentiasa dihidupkan. So ini adalah tipikal kesilapan manusia, membiarkan Bluetooth sentiasa dihidupkan, sentiasa on. So ramai pengguna membiarkan Bluetooth diaktifkan pada peranti kereta dan telefon pintar, menjadikannya mudah untuk penggodam mengimbas dan menyambung tanpa kebenaran. Hacker boleh senang-senang saja menghack dan menyambung kepada Bluetooth tanpa kebenaran. And then yang kedua, menggunakan nombor PIN sambungan yang standard. Untuk peranti dan Bluetooth itu bersambung, diorang akan meminta PIN. So PIN standard adalah seperti 0000 atau 1234. So itu standardnya. So nombor ini mudah diteka oleh hackers, oleh penggodam. So jika peranti Auda membenarkan pertukaran PIN, diharuskan untuk menukarlah, disajaskan untuk menukar. And then yang ketiga ialah membiarkan discoverable mode aktif. Okey, itu adalah salah satu kesilapan yang selalu kita ni buat, membiarkan ia dalam discoverable mode. And then yang keempat ialah membiarkan peranti lama yang tidak digunakan masih tersambung. So selalunya kalau macam handphone kita ni pernah bersambung dengan peranti dengan audio Bluetooth kereta, kita ni dah disconnect. Kita ni biarkan sejak. So itu adalah salah satu kesilapan. Okey, kalau sekiranya anda lagi kan memakai, buat disconnect. And then yang kelima ialah mengabaikan kemaskini perisian tegar, iaitu firmware. So any devices yang ada dalam kenderaan yang ada Bluetooth adalah disarankan untuk usually di update firmware-nya. Sentiasa di-update firmware-nya. So kalau sekiranya ia anda di-update, mungkin mempunyai kelemahan yang tidak tani ketahui. So in that case, kalau sekiranya firmware anda di-update, ia akan membenarkan hacker atau penggodam untuk mengakses Bluetooth kita ni. Jadi dengan kita ni mengetahui kesilapan manusia ini memang sebenarnya yang sering kita ni lakukan. Memang saya sendiri pun ada kehilafannya. Saya selalu lupa untuk menutup Bluetooth saya, dan mungkin selepas ini dengan adanya perkongsian daripada Puan Ida dapat membuka mata kita ni untuk sentiasa berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Apatah lagi kalau berkongsi kenderaan, menggunakan Bluetooth di kenderaan rakan ataupun sebagainya. Tapi apabila kenderaan itu dijual, terlupa. Dan sekarang pengguna yang baru. Bagaimana pula halnya? Jadi itu antara kehilafan manusia yang sebenarnya boleh saja dicegah. Namun sebelum itu Puan mungkin boleh mengongsikan mengenai dengan risiko-risiko apabila kehilafan ini berlaku. Okey, so risiko sistem Bluetooth yang ada berada di dalam kereta selalunya kita ni overlook. Tadi macam sekadar jual Bluetooth je saja. Macam tu kan, kita ni akan cakap. So tapi serangan Bluetooth itu memang ada. So example of serangan Bluetooth adalah seperti bluejacking, blue snuffing dan blue bugging, di mana ancaman sebenar di mana penggodam menggunakan sambungan Bluetooth untuk menghantar spam and then mencuri data ketani atau mengawal peranti tersebut. Ia boleh mengawal ketani punya devices yang connect ke Bluetooth tersebut. So jika pembesar suara Bluetooth dibiarkan dalam discoverable mode, penggodam yang berhampiran boleh menyambung atau connect kepada peranti Auda tanpa disedari. So and then yang kedua, sambungan atau pemasangan yang tidak selamat. Okey, sambungan
yang tidak selamat boleh menyebabkan berlakunya akses tanpa kebenaran oleh peranti yang tidak dikenali, especially kalau sekiranya kita ni stop arah traffic light. Kadang-kadang ya, as tadi mention, ia punya jarak adalah 10 meter. So kita ni ada audio tu ada ada chance that it will connect ke mana ke peranti yang lain. So and then yang ketiga adalah penyadapan, iaitu eavesdropping, di mana bermaksud mengintip atau mendengar perbualan orang lain secara rahsia tanpa kebenaran. Okay, and then jika pembesar suara Bluetooth anda tidak selamat, penggodam boleh mendengar apa yang anda dengar atau cakap walaupun tidak sedar mereka sedang memintasnya. So there is a possibility, especially kalau tadi stop arah di mana traffic light, boleh hacker boleh mendengar perbualan kita ni. And then again, kelemahan firmware. So firmware mempunyai kelemahan keselamatan yang tidak diketahui oleh penggodam, namun pengeluar tidak menyediakan kemas kini untuk membaikinya. Penggodam boleh mengawal peranti, memainkan audio atau mengganggu sambungan. So sekiranya kalau firmware audio itu yang dalam kenderaan indah diupdate, there is a possibility hacker boleh access kepada Bluetooth audio tersebut. Dan yang paling berbahaya ialah pengesanan lokasi. Okay, so dari Bluetooth yang sentiasa aktif boleh membolehkan penggodam menjejak penggerakan pengguna melalui sambungan berniat jahat, iaitu malware atau pengenal Bluetooth yang direkod. So itu yang paling dangerous lah kalau sekiranya kita ni membiarkan Bluetooth tadi on, location tadi boleh kena track. So that's manalah yang paling berbahaya. Memandangkan sekarang ini pun gadget teknologi semakin canggih, segala-galanya menggunakan Bluetooth. Jadi kita ni perlu juga mengetahui apakah di antara risiko-risikonya apabila kita ni membiarkan Bluetooth ini sentiasa dibuka. Jadi mungkin untuk soalan seterusnya dapat juga Puan kongsikan jenis-jenis data yang berpotensi boleh dicuri jika peranti sistem Bluetooth telah digodam. Okay, so as yang tadi tahu kita ni punya device akan berconnect kepada Bluetooth tersebut. So dalam device kita ni of course mengandungi macam-macam gambar, contact numbers, right? So seperti kita lihat dalam slide, maklumat kenalan iaitu contact list yang ada dalam telefon kita ni yang bersambung kepada Bluetooth kenderaan itu, ia boleh digunakan untuk serangan phishing, spam atau penyamaran. Okay, so kita ni punya contact list boleh kena hack. Okay, and then juga rekod panggilan dan panggilan terkini. So siapa yang anda hubungi, the recent contacts, bila dan berapa lama, yakni call logs. And then ia boleh membantu penggodam mengetahui tabiat komunikasi peribadi atau kerja anda. So kalau sudah diorang menghack, diorang akan tahu siapa yang kita ni selalu contact. Okay. And then aliran audio, iaitu akses langsung kepada panggilan telefon atau media yang dimainkan melalui pembesar suara. Okay. And then data lokasi. So jika peranti dihubungkan kepada sistem atau aplikasi GPS atau Bluetooth, penggodam boleh menganggarkan alamat rumah, diorang boleh tahu di mana lokasi kerja kita ni, and diorang boleh melihat keberadaan kita ni. Jadi kalau tidak hati-hati, perkara-perkara sebegini boleh terjadi, ya Puan? Semua files and segala lokasi pun boleh hacker akan boleh trace lah. And also there are some devices yang membolehkan pemindahan file. Pasal dalam tani punya phone pun tani kadang menyimpan files, right? So kadang tani boleh hackers boleh memuat turun file tanpa kebenaran seperti gambar dan dokumen menggunakan OBEX, iaitu Object Exchange Protocol yang ada pada peranti yang telah disambungkan kepada audio device kenderaan tersebut. And also senarai peranti yang pernah dipasang,
penggodam boleh guna senarai peranti yang pernah dipasang untuk merancang serangan seterusnya kepada peranti tersebut. Jadi begitu banyak risikonya. Jadi mungkin penonton yang menyaksikan pun merasa risau. Jangan tak pakai Bluetooth kali tapi susah untuk tidak menggunakan Bluetooth. Kerana Bluetooth ini adalah satu kemudahan untuk kita ni jua apabila kita ni menghantar gambar kepada rakan-rakan dan keluarga, adalah cara yang begitu mudah dan pantas untuk menggunakan Bluetooth. Ataupun bagi habis kita yang suka mendengarkan audiobook dan podcast semasa memandu, Bluetooth ini juga antara kemudahan yang baik. Namun bukannya caranya untuk kita ni tidak menggunakan. Tapi sebenarnya ada langkah-langkah yang boleh diikuti sebagai penjagaan. Langkah-langkah penjagaan. Jadi mungkin Puan boleh mengkongsikan antara langkah-langkah penjagaan supaya apabila kita menggunakan Bluetooth ini, kita dapat menggunakannya secara berhemah dan secara selamat. Yes. Okey, untuk langkah berjaga-jaga kalau memakai Bluetooth ini ialah firstly selalu mematikan Bluetooth apabila tidak digunakan. So kalau sekiranya kita nak pakai lagi, make sure to matikan tiap Bluetooth itu. Okay, and then pasal kalau kita ni membiarkan Bluetooth sentiasa aktif, ia boleh membuat peranti auda mudah dilihat dan terbuka kepada penggodam berhampiran yang mungkin cuba menyambung tanpa kebenaran. Okay? So mematikannya mengurangkan risiko dan menjimatkan bateri peranti. Okay? And then yang kedua ialah mematikan discoverable mode selepas pemasangan. So discoverable mode umpama menjemput sambungan peranti lain. Okay, so macam ia melagau tu, melagau supaya bersambung, dan mematikan selepas pairing untuk elak peranti auda jadi sasaran penggodam. And then yang ketiga ialah putuskan sambungan peranti yang tidak digunakan. So peranti lama atau yang tidak digunakan masih boleh menyambung ke pembesar suara atau sistem kereta auda jika berada dalam jarak, terutamanya jika orang lain yang akses kepada peranti tersebut. Mengeluarkannya memastikan hanya peranti dipercayai boleh bersambung. Okay, and then yang keempat, kalau boleh tukar nombor pin standard sambungan. Yang I mention tadi seperti 00001234. So kalau dapat ditukar pin itu kepada kod yang lebih unik untuk memberikan lapisan keselamatan tambahan daripada kena akses tanpa kebenaran. And then sentiasa mengkemaskini firmware peranti. So this is what yang kami selalu sarankan lah. Firmware mesti sentiasa diupdate so that penggodam anda akan dapat mengakses kepada Bluetooth kita ni. And lastly, kalau dapat menggunakan jenama sistem Bluetooth yang terkenal, yang boleh disokong kemaskini keselamatannya, yang di mana ia ada proper firmware untuk diupdate. So it is recommended untuk memakai Bluetooth yang terkenal, kerana peranti murah atau jenama yang kurang dikenali mungkin tidak mempunyai ciri keselamatan, security devices nada yang teguh. So ia boleh menjemput penggodam untuk senang-senang memasuki kepada Bluetooth audio kita ni. Jadi itu antara langkah-langkah untuk berjaga-jaga dalam penggunaan Bluetooth ini. Jadi ada beberapa tadi yang telah pun dikongsikan, dan rasa-rasanya di antaranya juga adalah dengan menekan forget device. Yes, forget device. Apabila sebelum meninggalkan kenderaan tersebut, terutamanya kalau kenderaan itu bukan kenderaan diri kita ni lah. Yes, true. Especially kenderaan pinjam. Yes. Sekali. Jadi mungkin ada beberapa soalan tambahan ni Puan. Menangkan kita ni ada beberapa masa, kita ni ada kelapangan masa sebelum kita ni mengikuti siaran berita. Mungkin Puan boleh menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan penggunaan firmware ini. Adakah ia sama seperti antivirus ataupun bagaimana? Okey, kalau firmware ia adalah salah satu macam application yang memang ada lah dalam any device, seperti macam ini iPad, dalam Samsung, dalam tab, di mana-mana. Handphone pun ada firmware. So firmware tu ia memang
memang adalah dalam setiap device tu. So setiap kali ia akan ada update daripada manufacturernya. Macam like for example kalau macam dari iPad dari Apple, kalau dari Samsung memang ada ia punya firmware updatesnya. So setiap kali ada firmware updates, setiap kali ada updates memang akan ada pop up beritahu you need to firmware needs to be upgraded. So every time ada that pop up mesti kita ni update lah, install that updates. Sama je macam barang macam di TV, smart TV pun ada firmware. So that firmware mesti juga di update juga. Jadi ini adalah kira seperti maintenance. Yes, macam maintenance, yes. Jadi dalam peranti habis kita, audio setting itu juga ada kemaskininya yang ada harus dilakukan, yang harus diinstall. So kalau tadi connect ke wirelessnya, selalu ada tu pop up, ia akan beritahu. Tapi ia dah pelang akan selalulah. Kadang-kadang macam in 2 months, dalam 2 bulan baru tak ada update-nya macam tu. But tapi kalau macam iPad, komputer kita ni, handphone, selalunya ada tu updates yang mesti kita ni install. So kalau sekiranya ada pop up ataupun notification that requires an update, laju-laju tak update. So that because that firmware fix the patches yang ada di dalam, mengukuhkan lagi security-nya, security devices atau jadi mungkin juga ada yang tertanya ni, bagaimana untuk mencari ataupun membuat nombor PIN sambungan yang agar tidak mudah untuk ditekani oleh penggodam. Okey, penukaran PIN yang anda tadi 000 ataupun 1234 itu, ia usually-nya boleh diset dari kalau memakai jenama Bluetooth yang only terkenal. Usually-nya macam yang ada branded itulah. Di sana ada settingsnya. Change PIN number, tukar PIN number. So di sana boleh kita ni set PIN number yang kita ni maulah. So that's why it is very recommended untuk ditukar PIN itu supaya penggodam indah senang mengakses tadi punya Bluetooth device. Pasal usually-nya memang di mana-mana Bluetooth device ia punya standard PIN number is 0000 atau 1234. Which di mana semua orang tahulah tu. So senang untuk hacker untuk mengakses Bluetooth tadi. So it is salah satu seranan tadi ialah menggunakan jenama sistem Bluetooth yang terkenal. Itu antara antara risiko dan juga antara ancaman. Salah satu ancaman terbesar adalah apabila terjadinya penggodam ataupun digodam ni. Namun ada juga mungkin satu situasi di mana Bluetooth ini terbuka, apatah lagi kalau airdrop, menerima fail yang tidak diingini. Puan. Jadi mungkin Puan boleh menguraikan lebih lanjut mengenainya apabila terjadinya risiko menerima fail yang tidak diingini. That's that membuka Bluetooth ni, ia tentu risikonya tani dapat menerima file-file yang kita ni tani sangka yang kita ingini, especially kalau tani bergumpul kan, kadang-kadang macam line of sight-nya ia punya Bluetooth ni connect in 10 meter. So siapa saja boleh connect ke Bluetooth tani. So tani pun kadang-kadang orang yang nakal, diorang akan membagi file yang file yang tertentu-tentu. So kalau sekiranya kita menerima notification ataupun file yang indah dijangka, kalau dapat jangan dibuka. Dibiarkan saja ataupun di-delete terus saja. So that pasal kita ni tahu apa yang ada dalam file itu. Kadang-kadang file itu mengandungi malware. So if you receive any files melalui Bluetooth tadi itu, make sure to delete it teruslah. Jangan lagi macam tadi kadang-kadang gatal hati mau tahu macam mana macam apa ni file ni macam tu. Kadang-kadang file kena buat jemputan ani. Tadi pun macam percaya tu juga jemputan kali tadi kena bagi jemputan since beramai ni, so kena broadcast jemputan itu. Kalau dapat anda tak saja delete saja, jangan dibuka. Kalau sekiranya orang lain banar, boleh merujuk arah orang lain lah. Banar tu jemputan. Kalau sekiranya bukan, jentah delete saya terus. Betul.
Mungkin dengan adanya langkah-langkah yang dikongsikan ini dapat memberikan kita ni sedikit sebanyak pengetahuan agar kita ni tidak mudah digodam dan juga sebagainya. Jadi untuk yang terakhirnya ni Puan, bagaimana orang ramai dapat menghubungi BIS kita untuk bantuan lebih lanjut? Okey, berikut dikongsikan cara untuk melapor ke pihak Cybersecurity Brunei jika sekiranya terjadi insiden keselamatan siber. Okey, BIS kita boleh menghubungi kami melalui email ke reporting@brucert.org.bn ataupun talian hotline kami 245 8001 yang beroperasi 24 hours 7 days a week. Ya, and then atau sekiranya kalau malaskan bercerita, bercakap, boleh juga me-WhatsApp kami ke 717 0766. Okay. And then kalau sekiranya kita mahu lebih lanjut tentang laman rasmi Cybersecurity Brunei, kita boleh melayari laman web kami www.csb.gov.bn. And also kami pun mempunyai satu laman sesawang di mana kita ni boleh mengambil cyber security tips. Okay. So that laman sesawang ialah www.secureverifyconnect.info. Ya, begitu banyak info yang telah pun dikongsikan. Apatah lagi dengan ancaman yang semakin banyak cara-caranya. Kadang-kadang saya melihat menerusi laman Instagram Cybersecurity Brunei, rupanya perkataan-perkataan baru. Bukan saja phishing tetapi pelbagai lagi jenis ancaman yang baru sahaja muncul dengan semakin canggihnya teknologi masa kini. Semakin canggih, semakin ada sahaja risikonya. Namun bukannya Ketani tidak mahu menggunakannya, tetapi Ketani ingin menggunakannya dengan secara lebih selamat dan secara berhemah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Ida Frida binti Abu, penganalisa keselamatan siber, kerana hadir ke Rampai Pagi hari ini menerangkan lebih lanjut mengenai dengan satu perkara yang lazim Ketani terlepas pandang, penggunaan Bluetooth ini semasa dalam kenderaan. Terima kasih. Terima kasih Puan Hani dan Puan Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.